Boleh belajar tajwid dengan secepat 10 saat saja. Saya cari kat sini apa masalah dia, lepas tu saya rujuk kad jari tajwid, saya boleh terus dapat hukum. Ini adalah alat untuk bantu kita belajar tajwid dan juga untuk kita mengajarkan tajwid juga untuk orang lain. Kunci dia adalah untuk kita fokus kepada punca tajwid. Lam, mim, nun, mad dan juga waqaf. Contoh dia macam ni, saya ambil daripada Quran. Katakan kita tengah mengaji, tiba-tiba kita tak tahu apa hukum yang ada dekat sini. Contoh dia saya ambil pada perkataan ini. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa. Kat sini kita tak tahu syahiqau ke syahiqa. Ada tanwin, ada huruf waw. Kita tengok kat sini ada tanwin. Tanwin ni sama dengan nun. Jadi kita tengok kat sini hukum nun. Nun tadi bertemu dengan waw. Jadi kita pusingkan dia, kita jumpakan dia dengan huruf waw. Nun ataupun tanwin bertemu dengan waw. Tengok pada hukum nun sakinah, bulatan yang bawah ni, jangan tengok bulatan lain. Warnanya adalah warna purple, warna ungu. Rujuk balik dekat jari nun, apa yang warna ungu adalah idgham bi gunnah. Maksud dia kat sini adalah masukkan nun beserta dengung. Jadi rujuk balik kepada Quran kita tadi. Jadi kita kena baca syahiqau wa hiya tafur. Syahiqau. Maksudnya kita masukkan nun tu kepada huruf sebelah ada huruf waw tu. Jadi itulah cara dia macam mana kita nak mengaji lebih bagus dengan kad jari tajwid. Jadi jom ubah mindset kita. Sebenarnya tajwid ni sangat senang, hanya lam, mim, nun, mat, waqaf sahaja. Jadi dapatkan sekarang untuk keluarga anda mengaji lebih baik. Jadi ini adalah